cakap sekali dengan budak-budak yang tengah lalu lalang dekat susu tu. Dia kata, ini nanti 2 orang pergi tandas. Jangan 2 orang ha. 3 orang. Minimum 3 orang ha. 3 orang? Sudah. Diorang kata. Lepas tu diorang semua kata macam, okey aunty, macam tu je lah kan. Lepas tu Acik tu kata, jangan takutlah dengan itu benda. Dia jaga asrama. Aduh, siapa pula yang jaga asrama ni kan? Lepas tu diorang cakap, okey aunty. Lepas tu makcik ni pergi sambung pula. Itu dekat aras 2 waktu korang tak ada. Banyak tu duduk situ. Lepas tu waktu Syah terdengar, dia lega lah sebab dia duduk aras 1 kat bawah sekali. Banyak hantu gula-gula. Dan waktu ni kat sekolah ni memang tengah hot pasal hantu gula-gula tu tau. Lepas tu Acik tu pun nak pergi. Dia still ulang lagi. Jangan pergi tandas 2 orang ha. 3 orang minimum. 3 orang. So korang bayangkan asrama tu besar. Tapi yang duduk waktu tu hanyalah pelajar-pelajar tingkatan 5. Sikit je kan. So banyaklah tempat yang still tak ada orang lalu. Kosong. So memang hati lah benda-benda tu kan. Lagi-lagi dekat dom surau. Dekat belakang asrama diorang. Sebab dom surau tu memang keras. Waktu ni diorang buka sampai aras 3 je tau. Beberapa form 5 je yang datang kan. Tapi dekat aras 3 tu ada sikit je pelajar. Diorang penuhkan aras 1, penuh ke aras 2. Masa aras 3 yang selebihnya. Satu hari tiba-tiba aras 3 ni bising gila tau. Kan sikit je orang dekat aras 3 tu. Tapi macam riuh rendah. Lepas tu Syah ni nak pergi check lah. Kalau diorang bising-bising gelak-gelak. Syah nak tegur lah sebab dah malam kan. Tak elok perempuan gelak-gelak kuat-kuat. Dia naik atas tengok-tengok. Ada budak yang kena rasuk. Dan minggu tu aras 3 kena kacau. Dekat aras 3 tu ada dom yang tak ada orang. Tiba-tiba pintu terbuka, tertutup. Kipas dekat dom yang kosong tiba-tiba terbuka sendiri. Lepas tu ada yang terdengar orang tengah berjalan dekat tepi tingkap. Tapi tepi tingkap yang bawah dia tu memang tak ada apa-apa untuk orang berjalan. Melainkan dia boleh terbang. Dan yang paling seram ni guys, tandas dekat aras 3 tu memang keras tau. Itu tandas paling keras lah sebenarnya kat asrama tu. Memang selalu jadi bolan sini-sini bila dia nak cerita kisah seram sekolah tu dekat budak-budak junior. Sebab memang ada benda kat dalam tandas tu yang dikenali nenek kebaya merah. So malam-malam budak-budak ni terdengar dekat tandas tu ada orang tengah mandi, orang tengah menyanyi. Tapi bila cek